Ni, korang boleh tengok replay je. Nanti aku akan post replay guys. Nanti aku akan post replay dekat YT. Korang boleh tengok je. Kalau yang lag lah. Aku dah tak sabar dah nak buka. Oh. Sekejap aku buka kat bawah tau. Kalau nak tunggu lag ke tu. Ni tak best tu. Apa lah, kalau lag korang buka, korang tengok replay je lah guys. Replay tak lag sebab dia record internal. Dia bukan record pakai TikTok ni. Aku main tunjuk je pisau. Nampak? Siau lah. Akulah. Ni initializing browser apa pula ni? Sekejap guys. Apa initializing browser ni sebenarnya? Yang TikTok ni pun tak habis-habis duk. Reconnect dia. Aku memang tengah sabar je ni dengan TikTok tau. Biasanya okey, itulah tu. Aku tak tahu dah. Aku rasa problem TikTok tu. TikTok Live Studio ni problem. Aku tengok benda lain laju je. Aku dah buka YT semua laju je duk. Tak apa lah, kalau kata macam korang tengok lag kan. Kalau macam korang tengok lag, korang just sambung bukan sambung lah. Kalau tak lag, rezeki korang lah tengok kat TikTok kan. Tapi kalau lag, korang pergi kat YT aku. Aku akan post malam ni juga. Korang jangan risau. Aku post malam ni juga. Replay yang ni. Yang ni aku record, jangan risau. Yang ni aku record. Kalau lag, korang tengok kat YT aku. Kalau tak lag, rezeki lah. Kalau smooth, okay, rezeki lah. Ni pun dia tengah adjust. Upload speed aku tinggi tu. Aku tengah nak seronok nak buka ni. TikTok pula dia buat hal. Aku tak tahu lah. Guys, let's go tu. Kita akan dah kurang ya. Okay, Alhamdulillah. Aku try lah. Aku akan try adjust. So, bila kita stream, aku akan stream kat TikTok dengan YT serentak. So, mana yang tengok TikTok lag, korang boleh terus masuk YT tu. Tengoklah kalau YT lag ke tak. Aku harap-harap YT tak lag lah. Cuma malam ni tak boleh sebab aku tak tahulah. Aku dah boleh live YT. Masalahnya dia duk initializing browser. Aku pun tak tahulah tu bug ke benda ke. Banyak masalah betul lah nak stream ni sebenarnya. Isi murah. Biasalah. Okay, guys. Let's go. Kita buka daripada yang kecil-kecil tu Okay. Let's go tu. Betul lah apa tu? Delicate elegance in every detail for you and your growing. Weh, dapat ayat lah siap. Aku unboxing Kamen Rider pun dapat kata-kata untuk hari ni lah guys. Okay, kita akan start buka yang kecil-kecil lah. Aku tengah fokus nak collect gifts so. Aku tengah fokus nak collect gifts. Tak, aku bercakap patut aku pandang kamera lah. Aku duk pandang monitor. Aku pun tak tahu apa. Okay, kita start daripada yang ni. Yang ni antara buckle favourite aku untuk buckle yang kecil-kecil ni. Ni kita panggil dia claw buckle. Claw. Dah tak lag. Okay, ngam. Rezeki. Dan kita ada apa ni? Apa ni guys? Cepat teka. Warna biru. Adakah water? Adakah apa lagi yang warna biru? Aku rasa dah boleh teka dah biru ni biru apa kan? Betul tak? Jeng. Shil. Tak. Aku buat suspend untuk benda ni je. untuk shield je aku buat suspend pula.
Chill. Tengok pun dah tahu kan. Sekejap aku play sekejap. Saja. Kalau dah tak lag, okey lah plan. Ya, iya, tak payah panjat. Aduh. Kucing aku ni asyik panjat je. Aku rasa dia ni ada apa? Ada genetik monyet lah. Okay, chill. So, dua buckle kita dah ada dah. Aku ada arrow dengan hammer. Tapi mana tahu arrow aku tak ingat tak mana. Okay. Yang ni dulu ke? Yang ni dulu ke? Nanti dulu. Sabar. Kita ada Desire Driver. Kita mesti ada bat dia dulu guys. Kalau tak macam nak engine. Kita buka bat dia dulu. Tapi ni KO punya. Aku memang beli. Tak, aku memang beli satu set. Dia memang jual Bujin, Desire dengan dua buckle ni. Ni KO punya guys. So aku nak jujur lah. Aku nak jujur kat korang lah. Pertama sekali jangan beli KO. Selagi korang ada pilihan, korang jangan beli KO. Itu satu. Tapi ni terpaksa. Sebab aku nak beli Bujin. Bujin, kalau yang DX punya, PDX korang tahulah harga dia kan. Tapi kalau DX punya, dia punya function tak setanding dengan harga dia guys. Ni bukan aku nak kutuk pandai, tapi memang aku nak kutuk. Dia punya function DX Bujin Sword tak sama level dengan harga dia tau. Kau faham tak? Mahal dah cepat rosak. Ya. Dengan DX Desire Driver pun yes, betul. Memang cepat rosak. Aku ada DX dia. Oh. Ya Allah, tinggal. Tapi buckle aku semua DX lah. Bujin Sword je yang bukan DX. Yang mana yang okey, yang DX okey, aku akan still beli DX. Tapi kalau yang DX pun tak okey, aku akan beli KO guys. So ni buckle DX aku. Ni ada Adiko lah lagi. Cabut. Okay. Ni buckle DX aku. Reader dia belah mana rosak. Reader dia belah ni memang dah gone. Memang tak boleh baca terus. Orang kata kena spray kan sebab habuk kan. Aku spray banyak kali. Ni gone. Tapi yang ni okey. Yang ni boleh baca lagi. Tapi ni gone. Tu sebab aku beli baru terus. Aku beli lagi satu terus. Tapi KO punya. Sebab aku dengar KO punya reader lagi elok daripada DX punya guys. Tengok belakang. Ni tak ada cover battery. Aku tak ingat tak mana cover battery dia. Ni KO punya. KO punya tak ada tulis bandai. Boleh lah nak beza kan. So aku ada dua Desire Driver guys. Giveaway tak? Aku nak kumpul 100 Desire Driver. Lepas tu aku boleh buat DGP ya guys. Hadiah dia apa? Percutian 3 hari 3 malam ke Sunway Lagoon. Okay, macam nak on ni. Okay lah. First, kita try banding dah. Apa perbandingan dia. Okay, yang pertama confirm lah. Belakang dia tak tulis bandai. Itu satu. Okay, dia punya plastik dia pun, kalau tengok plastik ni plastik glossy. Ni DX, plastik glossy. Kalau yang KO punya, plastik biasa. Dia tak rasa glossy, dia tak rasa apa. Dia biasa. Dia boleh rasa lah murah dia tu kan. Tapi, for me lah, untuk, okay lah, biasa aku jumpa range harga Desire Driver saja dalam 70. Aku rasa berbaloi jugalah. Sebab plastik ni pun kita tak rasa apa pun kan. Betul tak? Sabar. Okay. Yang lain tak ada beza banyak pun. Sama je. Oh, dan size Size. Balik. sorry. Size tak ada beza tu. Memang dia pakai molding yang sama. Okay, kita try dengan bunyi dia. Tak banding tak ada bateri lah ni. Bunyi dia biasa lah KO kan. Bunyi KO pecah sikit lah. Dia macam ni tau. Dia nak bagi bunyi driver tu kuat tau. Tapi problemnya speaker dia tak ni. Dia terlampau kuat sampai bunyi dia pecah. Tapi okey lah. Aku boleh kata untuk KO okey je lah kan. Kita try keluar buckle.
Ha. Dia punya reader bagus. Oh sorry. Aku tak. Sorry. Lupa. Excited. Uh, eh. Oh, dia punya ID code dia tak hold kuat ah. Dia boleh cabut. ID code dia tak hold kuat. Berbanding dengan Bandai punya kan, dia hold kuat ID core. Yang ni ID core dia senang cabut. Tapi tak apa lah, boleh lah. Tak penting sangat pun. Cuma korang akan senang tu lah. Korang akan senang tercabut lah ID core ni. Korang sentuh je, dia boleh cabut lah. Mungkin aku nak, tak apalah. Mungkin aku nak tukar dia punya ni lah. Elektronik dalam ni, masuk ke DX punya molding. Tapi tak tahu lah, macam susah pula kan. Tak payah kot. Buang masa je. Mana punya ni? Dia tak ada ni. Dia tak sesuai ke dengan Bandai punya? Sekejap. Batin ni tak function lah tu. Oh, batin. Ni apa jadi tu guys? Ni apa jadi? Dia rasa longgar. Ya, ID code dia rasa longgar sikit. Ni apa jadi dok? Ini bukan masalah driver ni kalau macam ni. Oh. Aku rasa bakal. Ya, kita tengok jap kalau macam ni function. Function je. Tak, bakal problem. Baru aku nak rasa takut desire driver ni problem. Tak, bakal. Nanti aku repair tu. Kita try shield. Baik doh. Try ni. Lama dah aku tak main Magnum Boost Sekejap. Ni baru best kan, Magnum Boost. Tapi buckle dia hold kuat lah. Bunyi dia macam aku main MP3 tau. Nostalgic lah guys. Nostalgic tak? Tanpa korang sedar kan. Geeks dah berapa tahun dah? 2021 Geeks. 2019 01. 2020 Saber. 2021 Revise 2022 Geeks. Ya ke? Betul lah. 2018 Zio. 19 Saber. Sorry. 19 01. 20 Saber. 21 Revise. Dua-dua. Sekarang dah 2026. Dah 4 tahun dah guys Geeks. Tanpa kita sedar tu. Dah 4 tahun dah. Taklah. Bagi kena dengan ni lah. Bagi kena dengan Edico lah. Sekejap mana ninja aku. Oh dia tak hold kuat lah. Oh dah. Dia lock kuat sikit. Tak apa. Nanti kita main semua bakal yang ada. Sekarang ni kita punya main apa orang kata? Main event kita lah. Sekejap. Ni side event. Kita punya main event guys. Dah jatuh dah main event kita kan.
Main event kita tu. Apa yang kita cari selama ni Kita mesti buka. Apa benda tu restrict? Aduh, takkan nak kena letak beg kuning juga benda ni, weh. Tak je lain. Ni. Sekejap. Macam mana letak beg kuning? Memang aku live kat YT je lah lepas ni tu. Tak mampus lah korang nak restrict lah. Aku memang live aku korang sorry. Aku benar tak nak cakap apa ni. Korang tengok replay je lah guys. Korang tengok replay je lah. Aku bukan nak meniaga siapa. Aku nak review je. Aduh. TikTok ni susah betul aja punya ni. Regulation ni banyak sangat. Yes. Dia punya main event ke. TikTok susah guys. TikTok susah tu. Ui, nak buka ni pun susah. Okay. Berjaya. 1, 2, 3. Aku baru nak buat style. Terbuka satu-satu pula. Tak apalah. Ya Allah, tak payah put. Penuh lah bilik aku dengan plastik ni nanti. Nak buka ni. Okay. Wih, lama dah aku tengok Bujin Sword ni. Baru pertama kali aku dapat pegang tu. Aku tak tahu lah selama ni kenapa aku tak beli kan. Aku lama dah teringin tau. Tapi baru hari ni aku berpeluang nak membeli guys. Aku tak tahu kenapa. Betul lah dia minat tapi kita tak sampai nak tahap nak beli. Tak sampai rasa tahap nak beli lagi. Tak sampai tahap memiliki tapi minat. Lain macam kan. Ui, ada bunyi dah guys. Ada bunyi tu. Aku nak satu benda je aku nak dengar. PDX. Tapi speaker ni elok. Speaker ni aku rasa best dengar. Bagi aku. Nak buka lagu lah. Nak buka lagu lah. Aku pun tak ingat. Aku tengok menu sekejap. Aku pun tak ingat macam nak buka lagu. PDX, Buji. Menu PDF. Korang boleh cari manual PDF dekat online je guys. Barang-barang Kamal ID ni kan. Korang cari online je. Aduh.
Sekarang banyak dah sebab sekarang ni dia Bandai dah tak print. Dia cuma keluarkan PDF. So orang akan cari PDF je. Orang boleh senang cari PDF macam tu saja. Oh, nampak? Ada PDF dia. Korang boleh cari dengan semudah tu je. Korang tak payah beli barang dia pun, korang boleh dapat PDF dia. Banyak juga dia punya ni. Aku tak pasti lah, dia tak sama. Tak sama lah guys. Kita cari sendiri je lah Oh, ni ada bawah ni. Sekejap, mana yang betul ni? Rasa kena pasang kat belt dulu kot. Try lah. Okay, guys. Mana? Siapa yang cakap aku kewa dulu? Cepat, aku nak jadi bujin sword ni. Dah, buka sini lah. Oh, dia tak. Dia bukan bunyi pada sini. Sekejap. Oh. Aku ingatkan dia macam PDX. Sekejap, aku rasa dia kena hole lah. Oh, patutlah bunyi pedang tu hole. Bunyi hole tu pedang. Apa aku suka cakap balik Susah juga KO punya ni. Okay. Sekejap, bagi aku set up dulu. This is the moment guys. This is the moment. Nice though. Yeah. Lagi sekali. Tadi tak jadi sangat. Sabar. Macam nak keluar ni. Sekali. Ya, aku masukkan timing tak tepat lah tadi. Bukan ambil pedang ni sekali. Bukan ambil pedang ni sekali. Allah, aduh. Orang suruh tarik je, bukannya bawa keluar sekali pedang ni. Dia tak grip kuat lah. Senang cabut. Tak, aku sampai sekarang tak tahu lagi macam nak buka BGM ni. Nanti lah kita search kan.
One more. Kali ni the real guys. Kali ni the real. Ish. Kalau kuat pedang tercabut, kalau slow tersangkut. Baik tak baik guys? Baik tak baik tu? Tak, sampai sekarang aku tak tahu macam mana nak trigger BGM ni. Lah, kena hold. Kena tekan je. BGM dia random kan? Oh, tekan 2 kali kot. Oh ya, yeah, tekan 2 kali. Bukan hold. Tekan 2 kali. Ada lah eyepiece. Tak, aku suka lagu Final Form tu. Sekejap. Ni aku suka tak. Ni best tak. Izanagi. Shinobi no michi. Dah lebih-lebih copyright ni. Ni the best tu. Ni the good song untuk Tycoon lah. Ni siapa nyanyi lah? Back on. Okay. Dia shoot balik. Aku nak bawa finisher je. Tak ada lock. Oh, okay. Dah. Lebih-lebih nanti. Tengok je. Okay, BGM je. Okay, tak ada. Cuma dia ada 2 BGM dengan 3 lagu Maksudnya ada 5 BGM lah. Okay. Okay. So, untuk whole Moon Henshin cuma ada berapa tadi? Ada 2 Ada 2 sound effect je. Okay. Ni tak ada apa, ni biasa je. Ni sound apa orang kata? Voice line. So finishing macam biasa ada 2. Oh, dia auto henshin balik kalau ni. Kalau lama dia auto henshin lah. Dia bukan auto henshin, auto unhenshin. Nanti aku test lah. Ke sebab tekan BGM ni.
Dia ada dua dua finishing. Okay, kita try satu lagi. Sekejap. Satu benda lagi kita try. Tak masuk. Bujin boost. Aku tak ada monster lah. Sekejap, try bujin ni. Bujin ninja. Baik, dia super baik. Ni tak ada tekan apa-apa Dia cuma boleh finishing kat sini je. Sumpah dia recommended je Bujin sword ni. Sumpah recommended. Design style. Bunyi pun boleh tahan style. Lagi korang nak apa lagi guys? Korang nak apa lagi tu? Aku rasa kalau okay lah, kalau DS pun jujurnya berbaloi je lah. Sangat berbaloi. Salah aku lah guys. Salah aku cakap Bandai punya tak baloi lah. Aku rasa Bandai punya sangat baloi dengan harga tu guys. Even though tak ada ni pun, even though tak ada BGM pun, dia punya DX sangat baloi guys dengan harga tu. Sorry diorang buat aku macam ni. Tapi kalau PDX 200 tu memang aku rasa berbaloi gila lah. Korang beli Bandai terus punya terus lah. Sumpah tu. Korang dapat benda sama kan, BGM apa semua kan. Plus quality guys. Korang bayar untuk quality guys. Tapi tengok jugalah, kadang Bandai punya tak berkualiti. Tak tahulah. Okay, kita try BGM kat sini. Oh. Ni lagu? Izan lagi? Okay, BGM 1. BGM 2. Oh, tu tadi sorry. Aku silap. Okay, ni eyepiece. Ni Izanagi. Ni chair. Okay, walaupun dalam mood biasa ni, kita still dapat benda yang sama je. Okay, kalau whole sekali. Okay, bunyi buka pedang. Oh tak, ni bunyi buka pedang. Tadi bunyi lain. Sama je. Aku rasa bunyi buka pedang kat tu. Okay. So, whole untuk mood ni, dia ada bunyi buka pedang ni. Nah, tadi aku dengar bunyi lain lah. Ada bunyi macam bell. Jadi thank you 0X. Thank you for the tag screen. Macam mana aku buat bunyi loceng tadi? Sekejap, try kalau macam ni. Alah, yang ni
Yang KO punya sana cabut lah. Dah yang ni pula ke belakang. Oh. Tak ada apa pun. Tak ada bunyi apa. Kekurangan dia guys. Kekurangan dia satu je bagi aku lah. Aku tak tahu lah korang okey kot dengan benda ni. Bagi aku lah. Kalau version di Bandai punya PDX. Ke aku salah Ke aku salah tengok? Kalau Bandai punya PDX. Kalau cabut ni. Dia terus bunyi. Tapi kalau yang KO punya ni. Kena auto. Ke ni version lama? Ke macam mana? Aku pun tak pasti. Aku kena research balik lah. Ni aku hold guys. Ni aku kena hold. Aku tak pastilah antara ni version lama punya KO ataupun memang KO macam ni punya style. Kita transition balik lah. Dan permasalahan kedua, dia punya ni loose. Dia punya pedang ni loose. Agak loose. Aku tak pasti kalau Bandai punya macam ni. Aku tak pasti Bandai punya macam mana ni. Sebab kalau aku nak kata, aku tak pernah sentuh tau Bujin Sword Bandai punya. Tapi kalau aku nak puji Bandai pun, ini pun boleh kata loose juga. Ini pun agak annoying juga. Aku tak tahulah dia dah fix dekat memorial punya ke belum. Aku tak pernah cakap, tak pernah pegang, so aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku boleh cakap daripada sini, ini agak loose. Dan kalau tarik kuat sikit, dia akan cabut. Tapi untuk nilai harga, aku boleh kata Bujin Sword berapa ringgit tak silap. Bujin Sword biasanya 60 ke 90 ringgit lah kan. Paling mahal aku jumpa aku rasa 90 ringgit lah. Aku kata untuk 90 ringgit ini dah cukup lah. Ini dah cukup lah aku rasa untuk 90 ringgit. Tapi walaupun 90 ringgit, aku kata kalau korang ada duit kan, korang boleh cari lagi lebih, korang beli Bandai je. Ni aku memang aku nak test lah. Aku memang akan dapatkan Bandai punya, tapi belum masanya lagi. Sekarang ni aku memang nak puaskan hati je dulu. Aku memang akan, kalau aku ada duit, aku memang akan beli Bandai punya. Kecuali satu syarat lah aku tak beli Bandai punya. Kecuali kalau Bandai punya tu worse than KO. Tu lain. Tapi ini aku boleh kata Bandai punya still okay lagi lah. Tak adalah sampai worse kan, betul tak? Bandai punya better lagi lah. Daripada segi dia punya quality, plastik nombor satu dah. Lepas tu mungkin quality sound dia, tak pasti lah. Kita kena ada benda tu baru kita boleh banding lah, betul tak? Thank you Ros. Thank you Zero for the rose. Baik doh, aku tak payahlah game pun orang bagi rose. Thank you doh. Thank you Zero. Yang ketiga kan. Aduh. Salah aku buka je lag. Yang ketiga lah. Tak ada apa pun, saya dua je. Beza Bandai dengan bootleg lah. Bandai plastik dia nampak murah. Sound dia pecah. Sorry, aku cakap bootleg kualiti dia nampak murah, sound dia pecah. Bandai sound dia agak jernih dengan kualiti dia, tapi speaker ni sebenarnya kita boleh tukar je. Kita boleh tukar je guys. Tapi kena pandai elektronik kan, betul tak? Kena pandai tukar-tukar ni lah, betul tak? Okay. Dah, aku tak tahu angle kamera aku ni macam mana. Sorry dok.
boleh ke tak? Sama je kot. Sama je. Dia ada 2 finishing je. Dah lah, malam ni aku nak dengar suara KYMC lah guys. Korang nak tahu apa yang aku nampak style kalau gabung dengan Buji ni? Aku rasa teori aku, kalau buka BGM memang dia akan reset. Aku tak tahu kenapa. Nanti aku tengoklah betul-betul. Oh, tapi aku try lah. Sekejap. Nampak? Betul lah teori aku rasa. Bila tekan button ni, sekejap. Aku nak try kalau voice line je. Kalau voice line dia reset tak? Okey je. Kalau buka BGM baru dia reset ni. Jadi apa? Jadi mood engine balik. Itu aku tak pasti kenapa. Okey, kita try satu Buji ni yang agak style lah bagi aku. Buji zombie tu. Kau nampak tak betapa style ni? Walaupun warna dia memang tak sambung lah, tapi lain kan kalau betul-betul ada. Tak, tapi jujurnya zombie dengan apa pun dia akan still rasa cool. Sebab apa? Sebab buffer yang pakai guys. Sebab zombie kan buffer. Macam mana pun dia takkan style. Dia tetapkan cool guys. Sekejap Tapi jujur lah, aku tak pernah nampak lagi Bujin Sword dekat ni. Dekat JJJ. So, jadi bila buka ni memang dia tak ada interaction apa-apa lah. Memang kita kena auto sendiri lah. Okay. Just TDX, just tambah sikit je. Seronok aku untuk main pedang ni. Tapi style lah dia punya ni. Walaupun stiker kan, tapi kalau dekat DX or PDX punya, dia printed kan tak? Dia printed kan kalau PDX punya ataupun DX punya. Cuma version Lab punya dia stiker. Ni stiker kan, ni stiker je. Kalau printed punya akan lagi style lah. Tapi tak apalah, untuk harga dia kan fair enough lah. Fair enough. Aduh, kacau lah bunyi TikTok Live Studio ni. Aku paling benci betul dengan bunyi TikTok Live Studio. Aku tak tahu korang dengar ke tak.
Tapi tak dengar aku sebab tak ada, aku tak ada share display kan, aku tak pasti lah. Tapi sumpah kacau tu bunyi TikTok Live Studio tu ni. Bunyi tu boleh buat aku rasa nak end stream waktu tu juga. Bunyi TikTok Live Studio lost connect. Memang tak, aku tak puas lagi tak dapat dengar bunyi keluar tu. Apa yang rosak? Alah, kena repair sikit tu. Boleh lah guys. Buat rasa-rasa. Okay lah, aku dah pukul 9 lah. Aku nak end stream dulu. Malam ni aku tak stream game tau. Sebab korang tengok lah. Dengan line macam ni, aku nak stream game memang sakit lah. Lagipun malam ni memang aku plan tak stream game. Sebab apa? Sebab aku nak rehat. Dan aku nak main Popas Bujin Sword aku ni sendiri. Dah, korang aku nak unboxing je. Aku cakap unboxing je, bukan review sekali korang kena faham. Okay, thank you. Okay, memang sekarang ni live tengah lag aku rasa. TikTok live memang tengah lag. Memang tak ada orang masuk. Orang semua dah keluar dah. So, pada yang tengok replay ni, thank you so much. Mana yang tengok, jangan lupa tekan button like. Jangan lupa tekan subscribe. Okay, so jumpa esok. Kita akan main. Kita akan sambung Resident Evil 0 lagi sampai habis lah. Sebab Resident Evil tu, aku baru sejam main. Game total 4 jam, aku baru main sejam. Seminggu baru aku habis kot. Aku pun tak tahu. Kita tengok lah insyaAllah. Esok kita akan live lah. Okay, macam biasa pukul 10 malam. Okay, kalau lewat sikit pukul 11. Ataupun paling lewat pukul 12. Korang kena faham guys. Korang kena faham. Aku banyak kerja lain nak kena buat. So, kadang-kadang aku akan lewat sikit. Okay, so itu saja. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.